Malah saya nak pesan kepada semua lelaki, jangan bawa isteri, memang tak jumpa jalan keluar. Hai, Assalamualaikum semua. Hari ini saya baru sampai di Tamrin City, Jakarta. Pertama sekali saya sampai sini untuk cari makan. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam. Pintu masuk Lobby Ladies Market. Nama ini pun dah tahu, memang tempat untuk perempuan shopping. Money changer pun ada kat dalam ni, mudah untuk tukar duit. Satu lagi saya nak pesan, kalau datang sini jangan datang pada bulan Ramadan. Korang akan penat. Memang panjang lorong dia dan juga tak jumpa jalan keluar. Sekarang ni kat level 2, memang saya datang sini untuk cari makan lunch untuk hari ini. Dan selepas itu, saya akan terus berjalan melihat apa yang ada di sini. Macam-macam ada baju bahagian lelaki, perempuan dan juga anda lihatlah sendiri. Saya pun tak larat nak sebut semua benda yang ada di dalam Tamrin City ini. Okey, tadi kita kat level 2, ada tempat makan dan juga macam-macam kedai. Dan sekarang kita akan pergi ke level 1. Jom. Baiklah, sekian dulu perkongsian dari saya hari ini. Saya dah jumpa pintu keluar. Salam jumpa lagi. Jangan lupa untuk follow Ilham Fly Studio. Bye-bye.